Sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang berbuka, tak kira miskin ataupun kaya, cuma saya sebut lebih utama orang susah. Sesiapa yang bagi makan untuk orang Islam lain berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Pahala puasa ni Allah rahsia. Besarnya pahala puasa sehingga dirahsiakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bila kita akan melihat pahala puasa di mahsyar nanti, pahala dan dosa akan dilihat dengan mata kasar kita di padang mahsyar. Kata ni, malam ni kesemua tuan-tuan dengan berat badan masing-masing, ketinggian masing-masing, warna kulit masing-masing, nama masing-masing, begitulah di padang mahsyar nanti dengan ciri dan sifat yang sama 100% tidak diubah oleh Allah. Tuan-tuan boleh tengok kawan di kanan, di kiri sekarang, macam itulah tuan-tuan akan jumpa dia nanti di padang mahsyar. Seperti mana kena cahaya matahari tuan-tuan rasa panas, kena cahaya kipas tuan-tuan rasa sejuk, begitulah di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan teguk air, tuan-tuan rasa hilang dahaga, tuan-tuan makan, tuan-tuan kenyang, begitu di mahsyar. Dan seperti mana tuan-tuan boleh melihat saya di depan sekarang ini, begitulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala ketika nama kita dipanggil dan ditimbang amalan-amalan kita. Tengok macam ni. Pahala dan dosa. Besarnya pahala berpuasa Ramadan Allah rahsiakan. Nanti di mahsyar kita tengok. Subhanallah.